Ini kecoh lah. Kecoh berkenaan dengan Azam Belen buah pinggan sebelah. Azam Baki lah. Nama dia Azam Baki. Tapi saya letak Azam Belen lah. Kenapa saya letak buah pinggan sebelah? Saya tak tahulah. Sebab sebelum ni ada sedengar cerita dia ni buah pinggan dia sebelah. So saya tak tahulah betul ke tak betul buah pinggan dia sebelah. Dia kena jawab lah betul ke tak betul buah pinggan dia sebelah. So hari ni media melaporkan tentang kes Azam Belen ni. Saya yakin korang semua tahu ini berkenaan dengan pemilikan saham yang mana ada bernilai lebih kurang hampir 1 juta. 800,000 lebih pemilikan saham ini. Jadi guys, berita ni penting sebab saya nak bawa korang, sebab korang semua dah tahu. Betul? Korang dah tahu. Tapi saya nak bawa korang kepada benda yang penting. Apa sebenarnya? What's going on? Who behind the scene? Tak. Who behind the scene? Mestilah ada. Because kita dalam Tim Malabot ni, kalau korang lah selalu tengok live saya kan, saya cakap, apa saja isu, first sekali, what? Why now? Kenapa sekarang? Why now? Kenapa sekarang? Kenapa hari ni? Okay. Relax. InsyaAllah malam ni sampai 10.30 je. 10.30, 11. Saya nak bagi dengar Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Berita hari inilah. Berkenaan pemilikan Azam Belen. Laporan daripada media Bloomberg. Azam Belen dah jawab lah. Azam Belen dah jawab. Yang ini jawapan daripada Azam Belen. Okey, itu kenyataan daripada Azam Belen. Guys, dia menafikan tak? Tak. Dia mengesahkan, ya, berlaku. Guys, saya tak tahulah kalau penjawat awam ni boleh beli macam ni. Tapi andai katalah Azam Belen, kalau ikut daripada kenyataan yang saya baca lah. Saya baca kenyataan Azam Belen tadi. Kenyataan SPRM. Kenyataan SPRM, dia bagi tahu bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM telah mematuhi sepenuhnya keperluan pengisytiharan harta yang berkuat kuasa, termasuk pengisytiharan melalui sistem pengurusan maklumat sumber manusia kepada Jabatan Perkhidmatan Awam berhubung sumber pendapatan serta pemerolehan dan pelupusan aset termasuk saham. Bermakna SPRM dah jawab dah. Okey. Tak apa, yang perkara ni pada saya tak apalah. Biarlah dia jawab kan apa semua kan. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ni, boleh ke penjawat awam ni macam Azam Belen ni beli saham syarikat tu? Boleh ke? Sebab ada orang bagi tahu dekat saya tak pandai, minta maaf, saya tak arif, tapi dia bagi tahu dalam bahasa Inggeris, minta maaf saya baca Inggeris saya tak berapa elok. The rule under the Public Officer Regulation Act 1993, especially Regulation 10 and Service Circular, public servants are restricted from buying share in a company incorporated in Malaysia if the value exceeds 100,000 or 5% of the company paid up capital, which is lower. Saya tak pasti, saya tak ribab ni, tetapi ada dalam rule ni, dalam undang-undang perlembagaan ni, ada benda ni. So kalau betul ada, cerita SPRM Azam Belen ni bagi tahu, dia dah beli, lepas tu dah lupus, dia dah ikut prosedur dia semua. Itu semua tak terpakai lah. Betul tak guys? Tak terpakai lah semua tu. Sebab dah ada undang-undang, dah ada rule lah. Sebab lebih, sekarang ni nilai dia 800,000. Dekat 1 juta. Dalam ni, value asset dia alias 100,000. So ceritalah Azam Belen dah ikut prosedur, dah hantar kepada JPA apa semua, dah lepas tapisan. Tak valid. Tak valid Azam Belen. Bermakna kat sini dah berlaku dah satu kesalahan yang memang salah lah. Kan? Apa yang saya suka sangat, saya tertarik ni adalah banyak duit dia ni. Kan? Daripada mana dia dapat duit 800,000 tu beli saham tu? Adakah Azam Belen ni, Pesuruhjaya SPRM ni, dia menabung sejak kecil? Mana tahu dia lahir-lahir ke ada harta karun bawah rumah dia ke? So baby-baby dia ada mak dia, keturunan dia ada simpan kekayaan ke? Nak tahu juga kan? Sebab 800,000 kau beli saham ni. Okay, saham ni dia memang, dia dah tag tak ada apa semualah. Saya tak pandai main saham ni, tapi yang saya faham tak adalah tag ni semua. Tapi macam mana dia dapat 800,000 tu untuk dia beli saham tu? Okey.
Kalau katalah dia ada duit, okey. Tapi kan kau ada survive juga. Kau nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar kehidupan kau lah. Azam Belen ni saya dengar dia makan sedap-sedap, mewah. Dia makan mewah, guys. Jadi, banyak duit kau. Kalau saham saja kau beli-beli 800,000, bermakna, banyak duit kau ni. Kita nak tahu, rakyat nak tahu. Kita nak tahu Azam Belen. Sebab hari ni media melaporkan. Dia mula daripada Bloomberg. Lepas tu, semua media melaporkan. Jadi guys, dalam kes Azam Belen ni gini je. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tapi sebenarnya dalam kes Azam Belen ni bukan baru. Dah lama dah. Cuma saya nak ingatkan kepada Azam Belen. Tuan Mahathir, first question first. Okay. Siasatan melibatkan Dr. Mahathir masih lagi dijalankan dan kami sedang mendapatkan maklumat yang terperinci daripada pihak luar, terutama sekali daripada pihak negara UK, pihak autoriti UK berhubung dengan aset-aset yang dimiliki oleh Dr. Mahathir, dan sekiranya dapat diperolehi kita akan maklumkan kemudian. Do you have any updates on the MA? Kau punya siasat, Tun Mahathir konon, sakau, daripada Switzerland pergi UK, UK patah balik Switzerland, ada berapa bilion Tun Mahathir. Akhirnya hari ni, engkau, nampak tak Azam Belen? Guys, bukan Azam Belen je lah, kepada kita semualah. Kepada kita semualah, bila kita menginai orang ni, Allah akan balas kita cepat dengan lambat je. Korang nampak tak? Boleh berfikir tak saya tanya dengan korang ni? Azam Belen sebelum ni bukan sekali dua kan dia ni. Ni. Okey, saya ditanya oleh you all ni berkaitan dengan update berhubungan siasatan melibatkan Dr. Mahathir. Tu Dr. Mahathir. Kami masih lagi berkolaborasi dengan pihak UK Authority, antaranya yang dinamakan IACCC daripada UK, salah satu pada authority di UK yang sedang betul membantu kami sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Dr. Mahathir terutama, dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. UK ada negara lain tak terkait dengan Ada, betul, kita juga melihat pada negara-negara lain seperti Switzerland. Ya. dua negara tu? Ya, dua negara. Nampak? Punyalah try hard serang Tun Mahathir. Bukan serang. Kau nak frame kan supaya rakyat ni benci Tun Mahathir. Nak menunjukkan, ini Putrajaya SPRM cakap. Betul lah ni, Tun Mahathir ada sorok kekayaan. Engkau punya try hard Azam Belen tau. Hari ni, tak ada Tun Mahathir. Bukan Tun Mahathir yang buat engkau, tak ada. Nampak tak guys? So guys, ini peringatan untuk kita semualah. Jangan naik orang. Jangan naik orang. Allah balas. Mak, ni baru sikit ni. Azam Belen baru sikit. Baru sikit Azam Belen. Ada lagi tak buka tu. Ada lagi. Ini tak masuk lagi dengan kartel kunyit. Yang terkait dengan saling kongkang tu. Dan dalam pendedahan terbaru daripada Bloomberg ni juga, apa yang menarik adalah dia terkait dengan Farhas. Dia terkait dengan Farhas Wafas Samadu. Yang mana? Syarikat yang Azam Belen beli saham ini, Velocity Capital Partners yang berhad ini, syarikat yang digunakan oleh Farhas untuk memperolehi pegangan saham dalam MMAG Holding berhad tahun lepas. So benda ni tahun lepas kan. Dan Azam Belen bagi tahu kan, beli tahun lepas, jual pun tahun lepas. Syarikat apa ni guys? Guys, syarikat apa ni? Kau rasa syarikat apa? Teka-teka. Syarikat apa ni? Yang dia orang beli saham ni syarikat apa ni? Velocity, apa benda ni sebenarnya? Dia meniaga apa? Ubat gigi? Buah gigi? Dia meniaga apa? Spender? Bila kita pasal dia orang kartel kunyit ini cuci duit, broker, sakau duit haram, korang tak percaya. Ni masalah korang ni. Segelintir lah. Korang semua yang sokong saya ni korang percaya kan? Ni lah guys. Guys, hari ni kita semua dah besar panjang lah. Dah 2026 lah.
Syarikat mesti ada perniagaan. Tapi kalau syarikat dah tak ada perniagaan tu, bermakna cuci duit lah. Betul tak? Betul tak betul ni? Cuci duit lah. Duit mana? Duit mana? Itu sebab yang sededah kan. Pergi ambush, pergi sita, pergi tangkap. Tapi tak ada pertuduhan. Tak ada pertuduhan. Habis tu, duit tu pergi mana? Inilah yang berlaku depan mata korang. Kalau korang nak berfikir. Kalau korang tak nak berfikir, saya tak boleh buat apa lah. Kalau Walano ni memang benar otak lah. Jangan percaya, fikir. Kena bijak korang hari ni. But, syarikat tu terkait dengan Farhas. Jadi sekarang ni, cerita dia gini. Farhas Wafas Sabado ni dah beberapa kali nama dia dikaitkan. Tapi tak ada tindakan. Laporan kepada SPRM pun buat. Kita, Timur Labot, kita pernah buat report. Tapi tak ada tindakan apa-apa. Ni kes apa ni? Pasal mineral di Sabah ni. Kes mana ni? Ni lah kes Albert. Ini yang Albert cakap. Azam Belen terlibat. Kes Albert lah ni. Inilah yang Albert cakap. Kan Albert pergi dah buat paper. Paper ni paper Albert. Albert dah bagi rasuah beberapa adun Sabah termasuk Ketua Menteri Sabah. Lepas tu Farhas hilang. Farhas yang hilang. Azam Belen bagi tahu tak ada kes. Sebab dokumen tak cukup. Yelah pasal benda tu dah meletup. Pasal benda tu dah kecoh. Bila dah kecoh, stop lah. Tapi projek paper tu projek paper Albert lah. Itu sebab kenapa Sam Ketot kena. Itu sebab kenapa Albert bagi tahu ada jerung besar Farhas lah. Sebab tu Azam Belen backup Farhas. Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak tak ni? Tak nampak, tak tahulah aku nak cakap. Semua ada akal lah, besar panjang lah. Jadi rupanya partner bisnes. Patutlah. Ada. Partner rupanya guys. Nampak kan? Okay, nampak. Bagus. Kira korang ni. So guys. Mereka ni semua penyamun. Penyangga. Negara ni dah teruk dah. Setuju tak dengan saya? Negara ni dah teruk dah. Teruk. Tapi, yelah, bila saya fikir balik, rakyat kena cerdik lah. Sebab hari ni macam-macam orang akan ambil kesempatan. Yelah, mungkin saya pun sama juga lah orang kata, oh dia ni pun ambil kesempatan. Bukan. Maksud saya, kita kena fikir tau. Kita kena tenang. Apa situasi pun kita tenang. Kita kena fikir. Contoh macam hari ni kan. Saya tengoklah statement Rafizi Ramli. Oh, Rafizi terus buat statement. Azam Belen dia kata kena berundur. Oh, dia kena bercuti. Ini tak boleh. Ini kesalahan. Bla, 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 bla. Rafizi Ramli. Tapi kenapa engkau tak suruh Anwar Ibrahim pun sama juga? Kalau engkau cakap Azam Belen, Anwar Ibrahim ada kes mahkamah. Minta tangguh, minta kekebalan, minta imuniti. Ada banyak kes mahkamah. Salah guna kuasa. Engkau tak cakap pula Rafizi. Engkau ni kenapa Rafizi? Atau aku cakap, cinta bunga lawang ni, dia lekat. Lama cinta bunga lawang ni, Rafizi Ramli. Tapi, hina lah Rafizi. Sebab apa? Engkau ni, Anwar, yelah, anak engkau sampai kena naya lah orang kata kan. Pun masih lagi engkau sokong Anwar Ibrahim. Masih lagi engkau backup Anwar ni. Guys, kau dah tengok Rafizi punya statement? Dan hari ni baru kau bersuara Rafizi. Mana suara engkau dulu? Isu pasal Bloomberg keluarkan ni dah lama dah guys. Bukan baru. Isu ni dah lama dah. Sebelum-sebelum ni pasal saham melalui nama adik dia. Cuma yang Velocity ni tahun lepas. Tapi cerita dia, Rafizi Ramli, dia orang dalam geng Pakatan Harapan, semua tahu. Setuju dengan saya tak? Dia orang semua tahu Azam Belen ni korup. Setuju tak dengan saya sekarang ni? Ini video lama. Ini video sebelum pilihan raya itu hari 2022. Dia bagi tahu nak tangkap Azam Belen. Ni dah 2026 dah. Sebab tu saya bagi tahu. Persoalan dia sekarang, why now? Kenapa sekarang? Kejap lagi sampai. But, bukan Rafizi je. Ni, mangkuk ni. Kau kenal tak mangkuk ni?
Dia setidak-tidaknya Mangkuk ni kenal tak? lagi ada kelayakan untuk berkhidmat sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM sekarang. Beliau perlu berehat, take garden leave. Biar siasatan penuh dilakukan kerana selagi mana dia berkhidmat sebagai Ketua Pesuruhjaya, maka semua, dia mempunyai akses kepada semua. Dan dalam mana-mana siasatan, sepatutnya bila bermula siasatan, dari saat itu sepatutnya telah direhatkan. Setidak-tidaknya bila beliau bertemu dengan, katanya pada 24 November bertemu dengan LPPR, sepatutnya pada saat itu satu, LPPR mengumumkan bahawa mereka telah bertemu dengan Azam Baki. Kedua, Azam Baki sepatutnya pada 24 November telah mengambil cuti supaya tidak tercemar integriti SPRM. Bagi saya lah, itu yang cara yang Ini video 7 Januari 2022. 7 Januari 2022. Ni dah 2026 dah. Why now? Kenal tadi tu? Fahmi lah. Gol dengan gincu. Itu gol dengan gincu, guys. Nampak tak, guys? Sebenarnya ni dah lama, kan? Dia orang dah tahu lama dah pasal Azam Bela ni.